Kang Kim Siang daripada sisi advisory atau Kang sisi 49. Ya, hari ini ada satu tajuk yang sangat penting. Ya, ini penting. Okey. Tajuk ialah dari segi ciri kewangan, ialah mengapa ciri kewangan sangat penting. Okey, ini ciri kewangan adalah kemahiran hidup yang amat penting untuk setiap orang. Ya. Jadi ciri kewangan adalah kunci kepada kesejahteraan kewangan jangka panjang dan kestabilan hidup. Tanpa ciri kewangan, presiden kecemasan dan kurang. Ya. Mereka tertekan atau terpaksa berhutang apabila berlaku situasi tidak dijangka seperti kecemasan, perubatan atau kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi kurang pemahaman tentang pinjaman, kadar faedah dan kredit boleh menjerumuskan seseorang ke dalam perangkap hutang. Ya. Jadi mengapa orang pandai pun boleh terlepas pandang? Ya. Walaupun orang mungkin mempunyai ijazah tinggi atau kerja yang berjaya, ya, kepandaian akademik tidak semestinya diterjemahkan kepada ciri kewangan. Ya. Bagi setengah orang, topik kewangan kehilangan rumit dan kebosankan. Ya, dengan istilah seperti inflasi, bond, equity dan faedah compound. Ya. Okey. Menguruskan kewangan memerlukan disiplin dan tindakan segera. Orang yang bijak dan mungkin menangguhkan perancangan persaraan, pengurusan hutang atau penyediaan bajet kerana terlalu sibuk atau tidak mahu. Ya. Okey. Sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.